Memang hampir di jam 11 malam, Atuk and family berada di SAW International Airport Turkiye. Seterusnya Atuk fly ke Mosi pula ya, ataupun di Egypt. Penerbangan mengambil masa 2 jam, mungkin sampai jam 1 pagi. Buat lawak betul lah pagi-pagi gelap. Hantar ke hotel ni. Salah hotel. Naik balik van. Isi barang balik. Setengah jam daripada airport ke sini. Okey, alhamdulillah bilik ni. Okay. Double dua. Bilik air. Besar-besar bilik air. Okay, sekitaran tempat tinggal itu. Okay, pagi ni Atuk nak pergi atas tu Jokobat sarapan di atas bumbung. Jadi kita orang naik lah. Sambil-sambil kita tengok ni gambar-gambar Mesir kuno. Okey, terus kita nampak 3 piramid di padang pasir. Tengok rumah tu dah bergambar dah. Selamat pagi. Atuk sekarang berada di Relax Inn West House Pyramid. Sarapannya di atas sarapannya di atas bangunan. Kalau tengok pun mana-mana dekat sana pun sarapan di atas. Tengok Mak Saleh tu sarapan di atas. Jadi semua dibuat macam tu lah. Bahagian bawah ni hotel. Okey, beginilah pemandangan Atuk di satu kawasan. Kalau Atuk Google tadi tengok Giza, G-I-Z-E, Giza, tempat Atuk duduk ni. Jadi ni beginilah keadaan pemandangan sekeliling yang Atuk boleh belanja. Okey, berlatar belakangkan piramid berlatar belakang piramid. Tak pasti lagi macam mana Atuk nak pergi ke sana pada hari ni. Keadaan bangunan penduduk di sekitar Giza. Biru tu adalah reban ayam lah. Memang ternak di atas bangunan. Tak sama macam kita. Ada tanah, ada ladang. Okey, setakat tu Atuk boleh tunjuk dulu. Okey, Atuk akan kongsikan lagi pengalaman Atuk kepada tuan-puan, kepada saudara-saudara semua. Okey, teruskan saksikan video tu. Jangan lupa like, subscribe and share. Wah, ada orang fly dekat piramid. Orang nak unta dah. Orang nak unta sana tu. Unta tu scammer tu. Asal? Tekan harga. Wah, ni sampai dekat ni.
cuaca di sini sejuk seperti di Cameron Highland, di Genting Highland 16 darjah Celsius. Okey, sarapan Itu atuk ni main. Meni dengan anak-anak Ni tak buat. pagi ni. Saya sugi. Kayu sugi. Sugi ni. Okey. Cepat ah. Cepat ah. Dia apa kata ni kayu sugi. Betul ya? Memang bersih mulut sungguh kan ni. Lain. Apa nak pagi ni? Alhamdulillah. Pagi ni sarapan dengan adab. Atuk pun tak tahu macam mana nak makan benda ni. Jadi apa yang ada Atuk makan lah. Nak cecah ke. Macam sambal. Tengok-tengok keras membatu. Dua apa nak? Takkan makan dengan perut. Lihat roti. Kayu sugi. Jangan. Cecah sambal ni tak pasti. Yang ni Oh, sedap. tak apa nama. Ya, sedap. Ya. Hah? Ni. Ni. Telur kan? Dia Sedap kata lah. sedap. Dia tak boleh. Boleh. Ini tak pedas. Boleh makan. Dia tak datang ni. Sambat nak mak kau. Yang ni nak cecah apa? Ni. Jam ah. Tu jam bang. Strawberry jam. Oh, jam. Berry. Ingat sambal tadi. Jam. Ingat sambal je lah. Orang Melayu. Sambal je lah. Jam. Menikmati sarapan di piramid. Dia buat bulat kan. Ya, sebab bulat hidung. Terbaca dah. Okey, sepatah dua kata. Alhamdulillah dapat makan makanan ni sedap. Dapat Dia telur, mesra. dapat makan telur. Tu kayu sugi tu. Kayu sugi untuk makan. Ni macam roti kering. Pak piramid tu. الشارع في الاخر خالص. Ni macam Grab lah, Grab. Kos dalam RM6 untuk mengantar ke hotel yang lain. Ni nak kata kuda Kami jalan lah, jalan kaki. Nak tunggu kereta tu datang memang lambat lah. Perkampungan. Boleh. Alah kan kereta tu ada dulu. Kami menyusui ya. Okey, berjalan kaki. Bila tengok-tengok persekitaran kampung dia orang.
Terkejut tadi. Terkejut dia dengan speaker tu. Assalamualaikum. Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Marhaba. Ya, Malaysia. Marhaba. Ya, marhaba. Welcome to Egypt. Ya, thank you. Ya, marhaba. Okey, kami menyusuri lorong-lorong sambil melintasi taik kuda. Okey. Beginilah percutian, baru nama cuti. Menikmati pengalaman. Assalamualaikum. Ini baru betul-betul mengembara. Kalau tadi hotel lain, jadi ini hotel yang berdekatan dengan piramid lah. Okey. Tut jalan. Ingin mengikuti pakej umrah kami. Ya, kudanya berlari-lari sambil berak. Okey. 1 kilometer kami berjalan daripada hotel yang memula kami sampai malam tadi untuk ke hotel yang kedua yang berhampiran dengan piramid. Kereta ton tintin ton. Mesti apa yang nak buat tengah simpang. Oh, bergambar. Oh, di sini piramid. Jalanan kami berakhir di sini. Assalamualaikum. Terus ke kaunter pendaftaran. This one the corner room. This one. 3 for per room. Need 3 names, 3 telephone number and sign for per room. The short name, right? Okey, bilik atuk ni 103. Ni sahabat-sahabat atuk lah. Ni bilik anak atuk duduk tadi. Okey, masuk. Oi. Okey. Bilik mau gambar. Biasalah gambar-gambar piramid. Almari. Boleh berehat. Dah penat berjalan Turki 3 hari jalan kaki. Aircon ada. Tapi cuaca sini sejuk. Tapi dalam bangunan dia tak sejuk kot. Okey, nampak piramid lah. View piramid. Ada kolam mandi ya, tetap lepak-lepak kat luar kononnya.
kami nak keren. Nak pergi mana ni? Museum. Okay, naik keren lagi museum. Sampai ikon lah sini, tengok. Buka tingkap. Sejuk. Oh no no we're not. But enough for our family. Sekarang Atuk berada di Museum Utama Giza di Mesir. Kita tengoklah apa yang ada. Masuk pun ketat. Scan bag, scan segala apa yang ada dalam poket, macam nak masuk airport. Okey, nanti kita tengok apa yang ada di dalam. Okey, museum ni adalah museum yang terbesar di dunia. Besar bangunkan ke? Tiket mahal ya masuk museum ni. Convert duit Malaysia dalam RM150. Aiza kullu kawan. Ini sebelum sejarah Mesir. Hanya mempamerkan patung-patung zaman Fir'aun saja. Barang-barang purba di zaman Fir'aun. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang di waktu Mesir. Sekarang di Malaysia malam. Okey, sekarang Atuk berada di museum yang terbesar sekali di Mesir, di dunia. Bukan di Mesir, di dunia. Mempamerkan patung-patung peninggalan zaman Fir'aun. Yang ini dikatakan dijumpai di dasar laut Mediterranean. Okey.
Jadi Atuk memang tak pandai baca, tapi Atuk tengok kat translate lah. Kan zaman sekarang zaman IT, zaman-zaman telefon pintar. Kalau nak faham sesuatu tu kenalah tengok dekat translate, baru kita tahu. Tak, kita tak tahu. Okey. Inilah dia. Besar, luas. Atas tu bertingkat-tingkat. Atuk dah naik tadi. Bahala yang ni Atuk tak tahu dia ambil kat mana. Sebab penerangan pun tak ada. Tak nampak lagi. Ini dia buat kemudian ke ataupun pada zaman kuno jumpai di dasar piramid. Ramai orang. Okey, Atuk dah keluar lah daripada museum terbesar ni. Terbesar di Mesir ni. Tak habis memang tak habis ronda. Tak larat ronda. Masuk kanan jumpa ini, masuk kiri jumpa ini, macam-macam lah. Cukup lah janji kita. Atuk dah merasa sampai. Kita tak jangka rezeki. Atuk pun tak jangka boleh sampai. Tunggu kenderaan kat sini memang ramai lah ulat-ulat, Uber, taksi, tapi mahal. 1 kilo dia minta 1 kereta 50, tapi kita boleh dapatkan RM10. Tadi RM6. Jadi kita kena deal lah, deal betul-betul. Dia orang akan ikut kita, nanti kita akan tunggu. Okey, kita dah dapat dah, nanti kita jangan tunggu kereta yang murah. Janji sampai. Naik. Okey, ni adalah hotel yang kami duduk. Ni adalah tingkat 5 untuk sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Okey, ini dah view dia. Ini adalah ruang bergambar. Menghadap ke piramid. Pagi-pagi di waktu subuh, sekarang pada jam 7 suku pagi waktu Mesir. Kita lihat matahari baru naik sekitaran Mesir. Ni tengok mak-mak bergambar sekarang. Juru foto kita. Okey. Pagi ni Atuk sarap dulu Tak tahulah English style ke Arab style ke. Sos. Nak menjana tenaga sebab habis sarapan ni kita akan jogging untuk ke piramid di sana piramid. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang kereta main cross laju kita sini.
Tu perjalanan pada hotel Datuk tu, hotel penginapan, jalan kaki nak pergi piramid. Sebab kalau kereta pun boleh tahan harganya. 1 kilometer tak sampai, dia punya charge bukan mahal. Salah rupanya. Bukan sini tempat masuknya. Oh, dia kata kena ikut kat kampung tu. Lah pengalaman kita berjalan di bumi Mesir. Pengalaman. Dengan offer yang bukan-bukan. Naik kereta 1 km minta RM100. Macam-macam. 1 jam RM1 masuk akal ke? 1 jam 1 km pun tak sampai minta RM1. Alamak, ada Proton eh. Oh, Proton Gen 2 Malaysia Gen 2. Kami daripada sana pergi sini. Ada yang beritahu tunjuk ni. Dia tunjuk jalan-jalan. Tapi bantai lah. Takut kena scam. Ikut sana. Oh, tu jalan elegan. Ini jalan yang kita ikut semalam kan? Ha. This one, alright. This way. This one. Yes, you go straight. This way. Left and right. 10 minutes for the gold trinkies with pyramids. And I have my shopping here. You come for looking, just for look. Only look, not to buy now. Looking now. You come for look. Dia tak pasti ni ada jualan apa. Hidup ke tak hidup? Hidup. Hidup. Ingat patung ni. Hidup kata hidup. Rupanya dia dah makan tadi. Naik ni bagus tadi. Macam juga lalu sini. Semalam saya lalu sini lah. Oh, bondo ni Siap kaya orang على رحمة الله تعالى الحاج عماد جلال عبد الله أبو إدريس سيتم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد ناصر إلى مقام مسجد السمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. Dia tak pasti kuda ni untuk apa. Dekat Istanbul, kiri kanan train yang lalu. Dekat Egypt ni kuda pula. Kejap lalu, kiri dan kanan. Assalamualaikum. Nampak piramid dari sini. Jauh lagi tu. Nampak dekat tapi jauh lagi tu. No, 1 kilometer nampak atas.
Tengok piramid tu dah tak jauh, tapi tak sampai-sampai. Oh, melintasi kilang roti. Okey. Sari kilang roti. Laluan kampung dah melepas masuk masa jalan utama. Jauh juga ah berjalan. Ada pos yang dikawal oleh anggota polis, tentera. Adalah mungkinlah dia orang cik makan kan. Tak sempat nak rakam tadi. Budak-budak lah ada tunjuk arah kat kita. Bila kita tanya polis petugas tu, polis pelancong tu, polis tu tunjuk arah kat kita. Tu polis terkejar budak tu, budak terlari. Macam kuda lagi, kelepak. Macam-macam Okey, tempat pembelian tiket. Oh, tak boleh. Patah balik ke sana. Oh, pintu dia sana kot. Beli tiket dekat sini. Okey. Garang-garang orang Arab ni. Pegang palang pun tak boleh tu. Hai. Garang-garang. Okey. Naik bas. Okey, bas ni free. Kami berjalan di atas padang pasir.
Dia nak duit. Assalamualaikum. Okey. Dia melanjur pemandangan di sekitar piramid. Dah pilah dokek-dokek tadi. Dah pegang-pegang, bergambar semua. Tapi sini banyaklah orang Arab ni, dia nakkan tips. Jadi kena jaga-jaga lah. Kan? Itu kan kelentong tu. Oh, no money, no money. Oh, you no money? No money. Money is my son. Dia tunjuk muka sedih lah. Okay. Masuk dalam ni tak tahu tiket berapa. Ada shuttle free ya, bus. Okay. Buat Alim pandai cakap ni. Struktur batu dia, batu kapur. Langit yang penuh kebiruan. Shuttle turun semula, dia ada turun ini, Peking Station. Dia memang banyak tempat untuk kita, dia untuk drop. Ini adalah untuk turun ke bawah balik. Jalan pulang ikut pintu ni. Lebih kurang 1 jam je tu di kawasan piramid. Tak boleh lama 1 jam saja. Sebab kena ke airport. Ya, dah kena. Balik ni aku terpaksa naik kereta. Satu kereta apa kan? $5. Ha? $5. $5. Samaan RM20. Oh, sama RM20. Untuk 1 kilometer. Lebih kurang lah 1 kilo 1.5 kilo kan, macam tu lah lebih kurang tempat kami. Pemandu macam tak tahu jalan. Dia pusing jauh ke mana-mana, tak tahu, patah balik dengan guide daripada anak saya lah. Ya. Make U-turn. Ya, U-turn. Jarak tak jauh, dekat je. Tapi diorang ni tak tahu. Dia bergaduh dengan taksi sebelah. Kanan. He don't say to you. Okay. Oh my God. Okay. No problem. Sorry. Use this door, please. Sampai ke hotel bukan jam 11 lebih kurang, bergegas-gegas lah. Cepat-cepat kita berpakaian ihram dan terus ke airport. Jadi untuk menunaikan ibadah umrah seterusnya.
Okey, takat ini saja pengembaraan kita ke Egypt. Kita akan ke Jeddah seterusnya. Mungkin mengambil masa 2 jam penerbangan. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share. Terima kasih.